Jadi kalau kita lihat sedikit perubahan dalam image Bazar Ramadan, Semarak pada tahun ini biasanya kita guna kanopi yang besar dan kita tempatkan peniaga-peniaga di bawah kanopi, tetapi baru-baru ini di BKU telah uplift penjajah-penjajah di Semarak ini. Dan kalau kita ingat, si Datuk daripada depan Masjid Pinang Jawa yang mengakibatkan jam apa indah semua dipindahkan di sini, dan di BKU telah upgrade dan uplift gerai. Kalau kita boleh lihat gerainya nampak steady sikit, kaca dan lebih kukuh. Dan bersama-sama dan kita open kepada peniaga-peniaga yang lain untuk mengambil petak untuk jualan Bazar Ramadan. So kita total ada 30 plus 10 peniaga-peniaga extra di Bazar Ramadan tu. And this time around yang lebih interesting adalah di BKU menekankan pelaksanaan amalan 3R, which is reduce, reuse, recycle, which is very important. Kena itu yang Mat Muhammad Premier sentiasa menekankan the sustainability part, bukan sahaja dalam bidang industri tetapi di BKU telah memperkenalkan dalam bidang food and beverage industry juga.